Sayalah bos, sayalah kuli, semua saya. Salam satu hari, 1,000. Hari ni saya bersama dengan seorang warga Pencen. So ini dia, Abang Nizam. Kita minta dia share sikit lah. Apa yang menyebabkan dia follow Flexpreneur ni kan? Sebab ramai warga Pencen kat luar sana, dapat dari Pencen, enjoy dulu. Dapat dari Pencen, jalan-jalan, makan-makan, minum-minum, santai-santai kan. Tapi kenapa dia hari ni dah Pencen, walaupun dekat nak Pencen, dah ambil peluang dekat Flex ni? Sebelum saya kenalkan diri saya, terima kasih kerana sudi menjemput saya dalam podcast Flex kali ini. Nama saya Ahmad Nizam, atau lebih dikenali dalam Flex ni adalah Coach Nizam. So saya berasal dari Selangor lah, senang. Saya menetap di Selangor dan saya dah bekerja lebih kurang 28 atau 30 tahun lebih. Lama. Ya, lama betul ni. Memang. Apa yang menyebabkan abang boleh stay 28 tahun bekerja ni? Dia sebenarnya kerja ni bukannya lah orang kata best. Bangun pagi nak kena bangun pagi kan. Seawal 8 pagi, balik pukul 8 malam, 12 jam. Saya bekerja 12 jam. 12 jam. Sebab sektor yang saya kerja ni adalah sektor swasta. Lebih pada industri pengangkutan. Saya menjaga lebih kurang 200 ke 300 pekerja. Yo. Macam-macam kepala. Itu sebab saya cakap kerja ni bukan menyeronokkan. Berjumpa kawan memang seronok. Tapi kerja ni bukan menyeronokkan. Dengan tanggungjawab yang kita nak pikul, tanggungjawab yang kita nak tanggung ni adalah tinggi sebenarnya. Keterpaksaan selama 28 tahun. Ya, saya luahkanlah perasaan saya kan. Sebab apa? Kalau nak katakan pendapatan tu biasa-biasalah kan. Setiap kali tahun, setiap kali dia akan naik. Tapi kos yang kita tanggung, komitmen yang kita tanggung lagi besar. Panjang-panjang pekerjaannya kan. Ada tak sikit pernah pengalaman bisnes ke, pernah gagal ke? Pengalaman pernah cuba jadi bisnes gagal? tu ada juga. Sebab pada zaman saya dulu, ada satu waktu ketika dulu tu adalah zaman ekonomi tu dia down sekejap kan. Sebelum PKP lah. Cuba-cubalah berniaga sate. Berniaga sate. Lepas tu yalah, bila kita berniaga, hari ni kita buka kat sini, besok ada pula orang yang buka sebelah benda yang sama. Bersaing lah. Dia bersaing, tapi bersaing benda yang sama. So kita mengalah lah. Orang kata pelanggan kita hari tu 100 orang. Bila dia buka sebelah dah jadi mungkin 50, mungkin 20 orang kan. Dia tengok mana yang sedap kan. Berapa banyak modal dah habis dekat bisnes macam tu saja? Banyak jugalah. Bila kita beli bahan mentah macam ayam, daging kan. Banyak memang banyak lah. Nak cakap pun dah lupa dah bertahun dah. Okay. Lepas tu lepas zaman PKP, bila saya dah mula ni, saya ada buat e-hailing juga. Ada jugalah try. Ya, e-hailing. E-hailing ni mula-mula okey lah. Orang cakap mula-mula tanpa risiko. Sebab apa? Mula-mula kita buat, tak perlu kita nak pergi ke JPJ. Setiap kali 6 bulan, kita nak kena buat PSV kan, GDL. Tengok macam senang je orang e-hailing. Tapi kata orang cabaran juga kan. Betul, kata orang senang kan. Tapi bila ada risiko macam tu, pada saya, better saya undur diri lah. Faham. Okey ke lah. Ala-ala kita tanya soalan kan. Nak tanya juga kenapa memilih kerjaya Flex masa sekarang ni? Sebab kita tengok banyak kerjaya kat luar sana. Macam-macam orang Pencen buat sekarang ni. Tapi kenapa Flex bang? Memang betul. Kalau kita fikir kan, dekat luar sana, kerjaya bukannya Flex ni kerjaya yang lain-lain pun banyak. Sebenarnya ada je kalau kita nak ikut dia orang punya kerjaya. Tapi Flex ni adalah salah satu yang saya nampak, dia boleh membantu saya. Bukan mengajak. Kalau kita tengok di luar sana, ramai yang mengajak. Tapi Flex ni dia nak membantu saya untuk macam mana saya daripada kosong sampai saya boleh bergerak, sampai saya boleh bercakap macam ni. So dekat Flex ni kita diajar, dibantu, dibimbing macam mana kita boleh, daripada kita ni tak tahu nak cakap sesuatu, kata boleh cakap. Orang kata mudah dan senang. Ganggu tak masa abang waktu aktiviti harian dalam Flex ni? Ganggu tak? Dan ini satu sebab yang kenapa saya mengikuti kerjaya Flex ni. Tak kira masa, tak kira tempat dan tak kira di mana kita buat dan tak kira berapa yang kita nak achieve. Boleh capai. Maksudnya macam kita bukan bergantung pada orang yang
menentukan pendapatan kita. Orang yang menentukan tempat untuk kita, Macam bos kita lah. macam bos. Sekarang ni kat sini, saya lah bos, saya lah kuli, semua saya. Okay, so itu namanya business owner kita. Yang tadi Abang share tadi lebih kepada pencapaian yang Abang dapat kat sini lah. Okay, last sekali bang, kita minta Abang nasihat sikit pada kawan-kawan kita. Mungkin ada yang ramai kat sini yang mungkin dah pencen. Ramai bang pencen, setiap hari ramai warga Malaysia ni pencen. Okay, so saranan Abang pada kawan-kawan kita yang bakal nak pencen, yang tengah pencen ataupun dah lama pencen. So apakah cadangan Abang pada kawan-kawan kita yang nampak flats ni? Okey lah. Kat sini saya nak bagi nasihat pun, saya bukan pakar motivasi. Tapi sebenarnya saya bersara awal sebenarnya. Kalau nak ikutkan ada lagi 5 tahun untuk besaran saya 60. Tapi rasanya macam dah tak sanggup dah. Buang bos. Maklumlah kan. Nak sampai 6 tahun, 5 tahun tu adalah jangka masa yang panjang. Tapi kat sini, kalau kita buat dengan flex ni, 5 tahun tu adalah jangka masa yang pendek untuk kita dapatkan pendapatan, dapatkan duit. Kau bayangkan, dekat flex ni, orang yang tak pandai cakap, contoh introvert, orang yang gagap, orang yang malu, tak tahu apa-apa, malu, nak tunjuk muka pun tak tahu. Tapi bila dia join dengan flex ni, Kerjaya Flex ni, segala-galanya berubah. So dekat sini saya sarankanlah, bila lagi kita nak ubah kehidupan kita, bila lagi kita nak ubah ekonomi kita, dan bila lagi kita nak ubah segala-galanya pada diri kita. Dekat sini kita berbagai golongan, ada yang manager, ada yang doktor, tak kira golongan apa, kita sama saja dalam flex ni. Yang kita tak pandai, tak tahu, tak apa. Yang penting kita dibantu dengan 3 elemen penting, iaitu sistem, mentor dan komuniti. InsyaAllah kalau you all ikut apa yang mereka ajar, apa yang mereka buat, kita akan dapat macam mana yang mereka dapat. So dekat sini kita buat yang senang-senang aja. Yang susah-susah kita serahlah kat orang lain. So dapat daripada apa yang Abang Nizam dikongsikan. Okey. So kepada kawan-kawan kita, tak kisahlah korang rasa siapa pun boleh buat pendapatan kat sini. Yang penting korang nak follow sama-sama dengan kami semua kat sini. So nak tahu siapa lagi yang saya akan kongsikan selepas ni? Follow video yang seterusnya. Ingat kami, ingat Flex.